Assalamualaikum dan selamat petang. Saya nak sambung cerita saya yang pagi tadi. Saya adalah berkawan dengan seorang perempuan ni. Umur dia lebih kurang saya juga. Dan seorang makcik. Saya kenal dia masa saya jogging di taman lah. Persahabatan kami biasa je lah. Macam, yelah kenal-kenal kat taman, borak-borak macam biasa. Tapi, tak sangka dalam tempoh berkawan tu, ada cerita di sebalik pengetahuan saya lah semasa saya tak ada. Perempuan ni dia tak puas hati dengan saya. Rupanya berkaitan dengan turun berat badan je. Saya tak tahulah kalau ada benda lain. Saya rasa tak ada kata-kata saya menyakitkan hati dia. Dia cerita macam-macam keburukan saya pada seorang makcik lagi ni. Dia cakap saya menipu lah pasal turun berat badan saya yang turun. Lepas tu pasal tinggi lah apalah. Macam saya macam pelik. Apa motif dia tiba-tiba nak benci saya? Kenapa tak direct cakap dengan saya je? Saya dapat tahu pun bila makcik tu yang cakap kat saya. Mula-mula makcik tu pun macam salah faham dengan saya. Dia pun tak nak bertegur sapa dengan saya. Tapi saya cubalah tegur makcik tu. Lepas tu barulah makcik tu ceritakan kenapa. Lepas tu saya ceritalah semula dekat makcik tu yang saya tak ada menipu, tak ada cakap apa-apa buruk pasal dia. Lepas tu makcik tu cakap, oh ya ke? Lepas tu dia cakap kat saya, lepas ni kalau nak kenal dengan orang, kena hati-hati lah. Jangan cepat sangat percaya dengan rapat dengan seseorang tu. Kadang kita tak tahu pasal benda kecil pun orang boleh dengki dengan kita. Contohnya macam tadilah, disebabkan turun berat badan pun nak dengki. Padahal itu masing-masing punya effort lah kan nak turunkan berat badan. Itulah, itu je cerita saya petang ni. Nanti saya sambung lagi. Bye-bye.